Keluarga yang malas solat, nak suruh solat, nak kuat mana? Kata yang jelas, biar dia sakit hati dengar. Mu ni satu keluarga ni nak masuk kubur esok lusa dah. Bila nak semayang? Tak semayang ni mapuh ni bahan canah lagi masuk neraka belakang ni, kena bakar ni. Kata gitu, biar dia berasa hati. Faham lagi? Tak apa, dia berasa hati 2-3 hari dengan kita, janji masuk loading benda tu dalam hati dia. Ni kita duk gonyoh lama rasa tak boleh tak gitu, tak mayat tak boleh tak mayat. Tak mayat apa bila-bila. Faham lagi? Ha? Lepas tu kalau anak kan, dia tak mayat gerik. Nah, mak kata kau ni mak. Mak kata, mak tak mayat gerik ke? Dia mayat tak? Anak dia tak mayat gerik, duduk tengok TV. Mak tak mayat gerik kat pukul 8 tau. Lembut kan mak? Anak bangun mayat? Tak. Lepas tu kena ada ayah. Orang kata, siap dengan terawih yang buat. Faham lagi? Padahal lambat lagi bulan Ramadan. Ngeterawih. Buat ngeterawih mak nampak tu baru tahu. Jadi di rumah kena ada lembut sore, kena keras sekor. Faham? Baru comel. Kawan saya suka main game sangat, tidur tengah malam, subuh gajah. Tiap hari bangun lewat subuh. Kahwin dah, ada anak dah. Apa hasib tu mana khalaqnakum ma'abasa. Allah kata, adakah kamu sangka aku cipta kamu di bumi ini untuk main-main sahaja? Kan. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku cipta kamu untuk beribadah. Nah, bermain itu dibenarkan, bukan wajib. Ibadah itu diwajibkan. Puas-puas kita beribadah, kita bermain. Itu baru betul. Ni bermain, siapa tidak beribadah. Nah, dia main sedikit-sedikit. Okey, kita main dam dalam kitab I'anatul Talibin, Syarah Matul Mu'in. Kalau kita main dam 2-3 papang, hukumnya harus. Itu hobi dia panggil. Okey, pergi ke dapat mak minum air secawang, lepas tu, "Kena tu bila? Tamu balas rendah semalam mu kalah." Anak, tu buah. Main satu sama final 2-1. Itu baru hobi. Ni main 7 pagi 7 malam baru habis. Tu bukan hobi, tu gila babi. Faham lagi? Lepas dak semayang, tak ada apa, tak pergi dengar, tak ada apa. Tak, tanggungjawab apa semua tak ada. Tak, jangan. Itu orang kafir. Apa mangka nak mukminan ka mangka na fasiqa. Adakah sama orang beriman dengan orang kafir? Tak sama. La yastawun. Boleh main, tidak berlebih-lebihan. Kalau banyak sangat, maka orang panggil berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala benci orang yang berlebihan. Dah, soalan seterusnya.